Ini motor Modenas yang baru, Z15 GT. Apa yang menariknya motor ni, ada DNA Kawasaki. Dan saya jangkakan motor ni akan menjadi motor yang hot dalam masa terdekat ni lah. Cuma pemilihan nama tu, GT. GT tidak sesuai untuk motor ni. GT ni datang daripada Gran Turismo begitu. Maksud dia motor yang untuk highway cruising. Okay? Sebab kalau kita tengok dia punya engine ni memang engine racing. Jadi pada saya paling sesuai nama motor ni ialah Z15 Racing gitu ataupun Z15 Sport. Spesifikasi engine ni bersesaran 150 cc. Kemudian bow and stroke. Bow lebih besar daripada stroke. Stroke-nya ni pendek lah. Motor ni dia short stroke. Sebab tu saya kata motor ni engine racing. Lepas tu kalau kita tengok compression ratio 12.6:1. Ni memang betul-betul engine racing. Tidak perlu buat apa-apa, dia memang powerful. Walaupun dia engine power, engine racing, kalau kita buat dia untuk jimat, sangat mudah. Kita cuma gantikan sprocket belakang tu ke saiz yang lebih besar. Jadi motor tu dia akan lebih jimat berbanding spek asal. Ini pun paling menarik. Motosikal dengan DNA Kawasaki, engine racing, boleh dapat harga macam ni. Memang terbaik.